Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu, saya Nur Arina Feshol selaku moderator bagi sesi webinar TVET at KKDW untuk kluster hospitality, kulineri dan pelancongan. Pada petang ini ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang hadir bersama-sama kita pada dalam ruang maya ini. Ya, Alhamdulillah, dengan izinnya kita dapat berkumpul untuk membincangkan satu topik yang amat penting, iaitu transformasi modal insan, tenaga kerja dan usahawan berdaya saing global melalui program TVET. Okay, hadirin yang saya hormati, TVET bukan sahaja medan untuk melatih kemahiran teknikal semata-mata, tapi TVET ni juga satu platform pembangunan modal insan yang holistik bagi melahirkan tenaga kerja yang berbitik, beretika dan mampu bersaing di peringkat global. Dalam konteks kluster hospitality, kulineri dan pelancongan, kita berdepan cabaran besar. Yang pertama, perubahan trend industri makanan dan pelancongan. Kedua, keperluan kemahiran baru seperti digitalisasi dan pemasaran global, serta usaha melahirkan usahawan muda yang bukan sahaja boleh bekerja tapi juga mampu mencipta peluang pekerjaan. Di sinilah Giat Mara memainkan peranan penting dengan pendekatan latihan yang bersifat hands-on, fleksibel dan mesra industri. Giat Mara berjaya melahirkan ramai tenaga kerja mahir serta usahawan kecil dan sederhana dalam bidang kulineri, pramusaji dan hospitality. Okey, baiklah. Tanpa melengahkan masa, izinkan saya memperkenalkan dua orang panel kita pada hari ini. Jadi panel pertama kita, yang kita import daripada Selangor, iaitu Tuan Muhammad Safian bin Ahmad Sabri. Beliau merupakan tenaga pengajar kursus masakan dan pramusaji dari Giat Mara Hulu Langat. Beliau berpengalaman luas dalam melatih belajar TVET khususnya dalam bidang kulineri serta aktif membimbing pelatih untuk menyesuaikan diri dengan keperluan industri. Panel yang kedua kita import jauh daripada utara, iaitu Chef Farizuddin Hasnain bin Husaini. Beliau merupakan tenaga pengajar kursus masakan dan pramusaji dari Giat Mara Merbuk, Kedah. Beliau bukan sahaja seorang tenaga pengajar, malah beliau juga seorang chef profesional yang berperanan penting dan melahirkan pelatih Giat Mara yang berkemahiran tinggi serta mempunyai daya saing global. Saya percaya dengan kedua-dua panel ini dan melalui pengalaman mereka dan kebolehan mereka dapat mereka kongsi bersama-sama kita pada petang ini. Tanpa membuang masa, kita akan memberi peluang kepada kedua-dua panel untuk memperkenalkan diri mereka dengan lebih mendalam lagi. Jadi kita mulakan dulu dengan Chef Farid. Silakan Chef Farid. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chef Farid daripada Giat Mara Hulu. Bertugas di Giat Mara hampir 16 tahun. Kemudian sebelum ni bertugas di industri perhotelan dan juga catering. Campur tolong tu lebih kurang dalam 12 tahun lah. So saya dalam industri pemakanan ni lebih kurang dalam 20 lebih tahun ni. Lama. Okey, Chef Farizuddin tadi berapa tahun daripada dalam industri perhotelan? Dalam perhotelan lebih kurang 16 tahun. Oh, lama. Dengan Giat Mara lebih kurang 16 tahun. Oh, banyak pengalaman. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya silakan Tuan Safian. Okey, terima kasih banyak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Okey, nama saya Muhammad Safian bin Ahmad Sabri lah. Saya juga adalah tenaga pengajar bagi kursus masakan dan pramusaji di Giat Mara Hulu Langat lah. Jadi saya punya core basically is a restaurant service lah di dalam industri hotel maupun resort lah serta catering. Until now saya masih berkhidmat as a part time. When industry need us, kita akan join lah untuk melibatkan diri dan mengambil pengalaman serta mengeksplorkan student
bagi student-student TVET kita ni kenal juga industri dan mereka boleh train dan tahu macam mana critical part di industri dan juga di industri makanan ni lah. Okay. Jadi di Giat Mara ni bukan saja kita mengajar dalam bidang kitchen, maka kita juga train well student as a grooming bagi restaurant service jugalah, bagi meningkatkan mereka menjumpa customer tu for at least dia ada confident untuk communicate dan share dia punya knowledge lah. Kita nak seiring lah bagi pelatih-pelatih di Giat Mara ni boleh lah dengan industri. Kadang-kadang ada setengah student ni dia sangat malu, jadi kita di sini memang akan bawa dan explore student lah ke dalam industri untuk bagi mereka faham konsep soft skill tu lah. Jadi mereka juga boleh meletakkan pilihan lah, sama ada mereka nak menjadi usahawan ataupun mereka boleh mengembangkan sayap ke industri lah. Itulah sedikit saya punya pengalaman yang ada di dalam Giat Mara inilah. Alhamdulillah banyak pengalaman. Jadi daripada penerangan dan pengenalan panel-panel kita pada petang ini, tidak salah lah panel-panel yang kita pilih pada petang ini. Banyak pengalaman, kemudian bergabung pula dengan kaedah latihan di Giat Mara yang mengajar bukan sahaja untuk sekadar melahirkan tenaga kerja tapi juga melahirkan usahawan. Jadi kita mulakanlah soalan pertama untuk panel kita. Jadi saya mulakan dengan Tuan Safian, boleh? Okey. Boleh. Okey, dalam pengalaman Tuan sebagai tenaga pengajar dekat Giat Mara Hulu Langat, apakah transformasi paling ketara yang Tuan lihat dalam diri pelatih selepas mengikuti latihan TVET, khususnya dalam bidang kulinari? Dalam pengalaman saya sepanjang berkhidmat di Giat Mara untuk pelatih-pelatih selepas lah, maksudnya lepasan apabila mereka habis belajar di dalam Giat Mara, maka kita di Giat Mara kita akan menerapkan modul-modul yang memang kita ikut nilai teras sedia ada lah. Jadi kita juga memberi pendedahan awal, train well dia punya grooming lah, serta dia punya communication skill, so that dia akan prepare and well prepare lah bila berada di dalam industri. Sebab industri ni seperti yang kita maklum, dia sangat-sangatlah mencabar, especially bila nowadays punya keadaan zaman lah, kerana mereka juga perlu berdaya saing yang tinggi, kerana kita pun keluarkan ke banyak usahawan serta banyak pelatih-pelatih lepasan. Jadi kalau diorang tak boleh independent in industri, maka mereka akan tukar bidang ataupun mereka akan cari bidang yang lebih menyenangkan mereka lah. Kerana zaman generasi Z ni kita sedia maklum lah, generasi Z ni antara tahun 1999 hingga 2010, mereka ni sinonim dengan pelbagai digital dan media sosial lah, AI. Jadi mereka ni nakkan hasil kerja yang cepat. Maknanya ataupun yang seperti kita maklum, mereka nakkan benda tu semua cepat. Sedangkan di industri kita perlu slow dan kita perlu menjalani proses soft skill tu dengan banyak part. Dia tak bolehlah dapat hasil tu tiba-tiba hari ni belajar, besok dah jadi perfect. Ataupun hari ni you learn, besok tiba-tiba boleh jadi manager. Keluar je kita expect kita boleh dapat manager. Jadi mereka perlu ada integrity di dalam diri dan juga perlu ada soft skill tu lah. Sebab soft skill ni kita kena develop sendiri. Sebab kita as a cikgu, kita ajar mereka semua dapat, tapi how dia manage develop dia orang punya skill, creativity and then dia punya knowledge lah. Bila kita cakap terhadap banyakkan mereka beranggapan macam belajar skill je. Tapi untuk kita nak lahirkan pelatih-pelatih yang boleh kreatif, mereka perlu menggunakan daya pemikiran yang kreatif jugalah dan sentiasa keluar dari otak untuk menghasilkan produk yang berkualiti. Jadi di Giat Mara ni kita akan self develop mereka lah untuk beri mereka confidence
dan mereka boleh melakukan teknik skill tu dengan independence-nya, tanpa terburu-buru, kerana proses learning ni kita di dalam industri especially kitchen ni kita kena letak dua critical part yang sangat yang saya selalu terapkan pada pelatih, iaitu safety and hygiene lah. Kerana benda tu memang penting di dalam bidang hospitality lah, sama ada di dalam restoran atau di kitchen lah. Jadi kalau mereka ada tambahan kepada in knowledge mereka serta daya mereka berkomunikasi dengan baik, maka dia orang boleh develop dia orang punya self dan juga dia orang boleh grow lah dalam industri dengan cepat. Pandangan saya. Panjang lebar pandangan daripada Tuan Safian kita. Pengalaman kita nak melahirkan pelatih yang berkualiti lah di Kiat Mara. Ya, betul. Mereka pun ada objektif apabila mereka masuk dalam bidang pembelajaran di Kiat Mara, bila mereka nak keluar tu, mereka nakkan sesuatu sama ada mereka boleh bekerja maupun boleh membuka kedai seperti menjadi usahawan lah. InsyaAllah. Faham. Dan bila keluar daripada Kiat Mara tu, mereka sudah bersedia mental dan fizikal diorang. Terima kasih. Terima kasih Tuan Safian. Okay, seterusnya ini pertanyaan untuk Chef Farid. Okay, sebagai seorang chef dan juga tenaga pengajar, bagaimana Kiat Mara memastikan pelatih bukan saja mahir memasak dan melayan pelanggan, tapi juga mampu berdaya saing di peringkat antarabangsa? Memandangkan chef, cikgu memerlukan pernah menjadi chef. Macam mana tu? Okey. Jadi memang saya tak nakkan untuk seorang tenaga pengajar di Kiat Mara ni untuk mendidik dan melatih pelatih-pelatih daripada untuk Kiat Mara ni memang agak mencabar. Okey, sebab kita andaikan yang datang ke Kiat Mara, berdaftar di Kiat Mara ni semua mereka ni zero. Mereka ni memang zero knowledge lah. Tak tahu apa langsung tentang kulineri. Okay, jadi untuk tu kita terpaksa bermula daripada asas, base daripada asas untuk kita develop dulu dia orang punya knowledge, kan, pengetahuan dia orang tentang apa itu dunia kulineri. Dan kita slowly masuk tentang modul-modul yang kita dah sediakan. Dan dalam masa yang sama juga kita try to train them how dia orang nak compete nanti bila masa dia orang berada di market luar nanti. Okey, untuk train dia orang ni untuk menjadi seorang yang berdaya saing di dunia global, yang penting kita banyak dedahkan, kita kena banyak dedahkan dan expose dia orang tentang apa keperluan market industri sekarang ni. Okay, let's say untuk seseorang individu tu, kita dah tengok daripada awal apa speciality diri dia. Contoh macam kita nampak dia ada kemahiran dari segi mengukir. So kita akan asah bakat dia dalam ukiran. Kita tengok seorang individu tu pula, seorang pelatih ni pula, dia mempunyai bakat dalam cooking. So kita akan train dia dalam cooking. Kita akan bawa dia ke untuk event-event luar, kan, kita akan bawa dia untuk pertandingan-pertandingan yang dianjurkan, supaya dia lebih nampak ini adalah dunia kulineri. Kemudian untuk penguasaan tu kita akan cuba tengok step by step lah. Kita have to go step by step, means kita tengok sama ada penerimaan dia orang tu okey tak okey. Dia tak boleh nak tekan terus kan, sebab dia orang zero. Jadi bagi saya lah untuk dia orang jadi seorang chef ni is not an easy job. Yang tu yang saya boleh katakan dia orang bukan ni senang. Untuk dapatkan title tu bukan senang. They have to go macam-macam saya kata ujian dan dugaan lah. So untuk bila diorang join industri ni, let's say lah habis complete study, diorang akan join industri. Kita galakkan diorang start daripada bawah, start from the bottom. Okay, so diorang tahu daripada level-level yang ada dalam organisasi dapur ni,
Dia boleh tahu dah peranan setiap jawatan-jawatan tu. Sampailah dia orang boleh jadi seorang yang boleh memberi arahan. Yang itu yang kita cuba buat. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah daripada perkongsian Chef Farid, kita nampak di sini pengorbanan seorang cikgu tu besar. Sanggup berkongsi pengalaman beliau semasa berada di industri untuk diaplikasi kepada pelatih-pelatih mereka beliau. Dan kita nampaklah daripada saya pun bekas pengurus Giat Mara Kelana Jaya, dan saya dapat memahami penerangan perkongsian Cik Farid tu daripada pelatih yang zero memang ada. Memang banyak pelatih yang zero, tak tahu kelebihan mereka di mana kan. Akhirnya bila keluar daripada Giat, walaupun hanya pilihan khusus kulinari ni, tapi mereka dah ada keyakinan diri dan tinggi hasil daripada kerjasama dengan industri seperti yang dinyatakan oleh Chair, dan juga pertandingan-pertandingan yang ada yang sebelumnya pernah masuk pertandingan pun kan, betul tak Chair? Jadinya lepas walaupun 6 bulan impact dia tinggi. Jadi terima kasih pengongsian tu. Saya ada soalan lagi, banyak lagi soalan ni sebab pengalaman panel kita pun banyak. 2 orang panel kita ni hebat-hebat. Jadi soalan seterusnya ni saya nak tanya pandangan untuk kedua-dua panel lah. Jadi Puan Sabri, bagaimana kursus kulinari dan pramusaji di Giat Mara dapat bagaimana peranan TVET dalam mengangkat pelatih menjadi tenaga kerja berdaya tahan menghadapi cabaran ekonomi global sekarang? Okey. Kepada soalan itu, saya melihatkan khusus TVET ni dia ada pro and con lah. Di mana bila kita melatih pelatih itu bukan sahaja kita menerapkan teori bagi mereka faham, and then mereka boleh berfikir secara baik lah. Dan juga mereka kena mengadaptasikan teori tersebut mengikut kepada kesesuaian. Kadang-kadang soft skill ini dia secara view tu kita nampak mudah, seperti mana diorang buat reference dalam YouTube. Bila kita mohon untuk diorang cari bahan-bahan, dia akan cari reference dalam YouTube ataupun dalam buku lah. Sedangkan untuk soft skill ni kita memang perlukan view supaya kita boleh stimulate kita punya minda ni, dan dia akan terus kepada kita punya tangan lah. Kerana soft skill bahagian masakan dan pramusaji ni banyak menggunakan pengelangan tangan lah, dan juga fizikal badan. Jadi kadang-kadang kita tengok tak semestinya jadi benda itu. Jadi sekali buat tu tak boleh lah mereka nak, macam saya cakap tadi lah, diorang ni pula kategori yang nakkan benda yang fast. Nak hari ni jadi, hari ni jadi juga. Jadi kita as a kita kena bagi sokongan moral jugalah, dan juga bagi mereka latihan yang mencukupi lah, supaya mereka boleh melakukan tugasan tu dalam keadaan yang baik dan menghasilkan tugasan tu dalam keadaan yang baik lah. Jadi program TVET ni saya memang sangat berkesan lah kepada industri, kerana kalau kita lihat lah dalam industri, selagi mana makanan ni kita lihat mana orang masih membelinya, maka itulah peluang ataupun banyak itulah peluang pekerjaan mereka yang menanti nanti. Cumanya mereka kena juga pandai mencari peluang lah. Sebab tu di sini kita bukan sahaja mengajar dari konsep teori sahaja bagi pemahaman dan asah mereka supaya mereka boleh independen, tetapi kita juga kena mengasahkan dia daripada segi pengalaman lah. Seperti Chef Farid kata, kita explore dia masuk pertandingan. Kadang-kadang mereka akan lihat circle mereka tu mungkin dia dah paling terhebat lah, tapi sebenarnya mungkin sebenarnya bila mereka didedahkan, mereka akan nampak sebenarnya cabaran di luar sana tu lagi mencabar lah, dan lagi banyak lagi cabaran. Jadi program TVET ni memang sangat berkesan lah, sebab saya tengok saya tak cakap lah semua keluaran TVET tu atau keluaran TVET tu banyakkannya 90%
90% itu keluar mendapat pekerjaan lah, seperti mana di giat-giat lain ataupun di giat saya sendiri. Bila habis saja mereka belajar, for at least mereka berusaha dan mereka dapatlah peluang pekerjaan. Even though kerana scope hospitality ni bukan sahaja memasak, mereka boleh juga cuba bidang seperti beverage, restoran service, kitchen dan sebagainya lah. Jadi macam saya cakap, peluang makanan ni selagi orang masih beli, selagi itulah mereka boleh mencari peluang. Nak kalau mereka tak boleh sesuaikan diri untuk bekerja dengan orang, kerana ada setengah pelatih ni dia memang tidak boleh nak bekerja dengan majikan, maka mereka boleh cari bidang ataupun mereka boleh buka, mereka boleh kios dan usahawan. Kita juga akan ada satu program dinama TRIC lah, di mana kita boleh develop our student lah untuk incubator lah. Jadi di sini kita kepada pelatih-pelatih yang baru nak membuka jalan perniagaan, kerana mungkin mereka ada modal tetapi tak ada tempat untuk memulakan perniagaan. Jadi kita support mana student yang nak mula, kita bagi dia landasan, dan bila dia dah dapat ruang, kita boleh mohon untuk dia cari ruang dia sendiri, dan kita boleh bantu pelatih yang lain pula lah. Jadi pandangan saya memang program TVET ini memang sangat baiklah, kerana modul yang diterapkan di Giat Mara pun 80% adalah soft skill dan 20% itu adalah teori lah. Jadi Mas Wani nyatakan kita perlu teori itu, sebabkan bila setengah-setengah orang bila bertanya kepada student takut dia tak boleh nak menjawab. Jadi communication melihatkan sangat penting lah. That's why kalau di sini kita memang terapkanlah the way student to communicate with other people lah, so that they ada confidence untuk facing the industry lah nanti. Okay, terima kasih. Terima kasih Tuan Safian. Seterusnya Cik Farid pula, kita nak dengar pandangan. Okay, bagi saya pula bagi pandangan saya pula yang TVET ni memang sangat perlu ada dalam dunia kita, terutama di Malaysia ni kan. Yang mana dulu dia dikenali sebagai MLBK, kemudian khusus kemahiran, kemudian sekarang ni dikenali sebagai TVET. Memang sangat penting kerana kita kata peluang kepada anak-anak Malaysia ni untuk dia orang tonjolkan bakat dia orang dari segi apa, skill dia orang dari segi apa. Contoh kalau dalam bidang culinary, betulkah dia orang ni minat masak? Itu yang perlu kita persoal pada depan nanti. Okay, kemudian TVET juga berperanan sebagai menimbulkan satu minat yang mendalam kepada anak-anak bangsa yang untuk mereka ni sebenarnya kalau ada dalam akademik, maaf cakap, dia orang bukan dunia dah gelap. Dia orang masih ada lagi peluang untuk dia orang tonjolkan bakat mereka yang ada. Dan kemudian bakat itu pula diasah kemudian dijadikan sebagai satu kerjaya ataupun dalam bidang perniagaan. Okey, kita banyak menggunakan contoh-contoh dari tenaga pengajar sendiri, yang mana tenaga pengajar berpengalaman yang bercerita kepada pelajar-pelajar yang telah kami lalui dalam dunia kami ini. Kemudian kami inspirasikan pula daripada lepasan-lepasan pelatih yang mana ex-student yang mana yang dah berjaya. Contoh kita ada pelatih-pelatih yang sekarang ni dah bertaraf, dah bergelar executive chef, sous chef yang kerja di hotel. So kita boleh inspirasikan pula. Kemudian kalau dari segi usahawan pula, kita ada bekas pelatih yang memang dah berjaya dalam bidang usahawan. Contoh yang di Kedah ni kita ada seorang pelatih, Chef Amirul, yang dah membuka 2 outlet cafe. Ya, alhamdulillah. So itu yang kita nakkan, di mana junior-junior ni ataupun pelajar-pelajar yang baru ni supaya dapat nampak yang mana TVET sebenarnya melahirkan produk-produk ataupun pelatih-pelatih ataupun bekas pelatih yang memang boleh berjaya. Yang itu yang kita nak tengok. Kemudian kita cuba juga bagi dia orang ni menjadi seorang yang kreatif. Kreatif dalam membangunkan contoh menu, kemudian food course,
kan, macam mana dia orang nak control cost. Lepas tu daripada bila kata dah kreatif, dia pula untuk jadi seorang yang inovatif. Maksudnya melahirkan produk. Okay? So bila kata dah inovatif tu, dia orang nak keluarkan produk, dia orang selalu tanya, chef, untuk makanan ni sedap ni macam mana? Bila kata sedap tu, saya kata sedap is a very subjective. Tapi keywords dia adalah kalau you makan sedap, insyaAllah orang lain pun akan sedap. Itu yang saya beritahukan tadi. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Okey. Pandangan yang ni lah buat saya inspirasi, kaedah modul dan kaedah pelajaran sendiri di Giat Mara tu yang sesuai dengan industri, dengan pelbagai jenis modul dalam khusus kulinari. Dapat kita lihat lepas je belajar dekat Giat Mara ni, pelatih yang boleh terus bekerja. Jika tidak terus bekerja, diorang boleh terus mulakan perniagaan. Nampak menarik dan sangat menarik lah khusus kulinari ni. Yang memang sesuai sangatlah dengan untuk pelatih kita hadapi cabaran ekonomi global. Sama ada diorang boleh terus bekerja dan boleh terus mula berniaga. Sebab modal pun minimal kan, modul pun pelbagai, bahannya di rumah. Okey, menarik. Memang menarik. Okey, saya ada dengar tadi perkataan inspirasi kan? Inspirasi. Usahawan yang boleh jadi inspirasi. Tadi Chef Farid ada sebut sedikit kan. Jadi untuk soalan yang seterusnya, pandangan yang seterusnya, saya teringin lah. Saya rasa bukan saya je, yang mendengar webinar ni juga teringin mendengar secara lanjut, detail apakah kejayaan dan kisah inspirasi pelatih Giat Mara yang boleh dikongsi sebagai motivasi kepada peserta webinar ni. Nak dengar daripada seorang-seorang panel. Satu kita mulakan dengan Tuan Safian dulu. Cerita sikit secara lanjut. Mungkin ada pelatih yang daripada zero tiba-tiba ada buat perniagaan dan terus berjaya. Mula dari mana, macam mana dia tercetus, siapa dia punya model, adakah boleh tak tolong cerita satu je kisah inspirasi yang menjadi orang kata ikon usahawan kepada Giat Mara yang Tuan mengajar, Giat Mara Hulu Langat kan? Boleh tolong ceritakan? Untuk inspirasi salah satu student yang ada bagi saya melihatlah bila beliau masuk zero tu, salah satunya student kita ni daripada Tafiz lah. Jadi student Tafiz ni lagi pemalu, lagi dia punya dia punya kaedah dia tu tidak agresif dan pasif lah. Jadi bila beliau belajar di sini, kita dapat cabaran macam mana kita nak pecahkan dia supaya dia boleh keluar daripada dia punya comfort zone tersebut lah. Jadi bila beliau habis belajar, Alhamdulillah beliau dapat menjadi usahawan lah, sebab kita tanya jugalah beliau dan beliau juga dia dalam keadaan yang malu, tetapi saya ambil dia sebagai satu peserta, kita punya peserta WSMB bagi restoran servis lah. Di situ kita dapat lihat malu dia tu pecah lah. Jadi dia boleh perform well lah. Jadi bila dia habis belajar, dia menggunakan kemahiran yang ada dan pengalaman yang dia dapat lah. Tu yang saya cakap, bila dia duduk dalam comfort zone dia lihat budak kawan-kawan dia di Giat Mara macam tu saja. Tapi bila dia compete dalam satu-satu pertandingan tu, baru dia nampak apa yang lagi critical di industri, lagi cabaran yang dia hadapi di industri. Jadi di situ dia dapat satu semangat untuk buka satu coffee shop lah. Coffee shop masa ni dia masih lagi pelan-pelan lah. Kita pun support dia, mana yang kita boleh bantu ataupun apa yang kita boleh bantu, kita akan bantu daripada belakang lah. Jadi awal tapaknya di Bangi, di dataran Bangi lah, dia hanya buka booth sahaja dan dia set up lah. Pemulaan yang baik.
sehingga kini dia masih lagi menjalankan perniagaan lah. Kerana dalam masakan dan pramusaji ni kita punya subjek ataupun modul yang melibatkan restoran servis ni ada 2 sahaja. Jadi dia menggunakan pakai lah kerana dia juga adalah student. Maka dia variety kan lah kerana dia buat konsep coffee shop dan juga ada simple snack lah. Dia tak jual heavy food tapi dia jual simple snack seperti chicken finger, ramen, yang untuk dilakukan kerana dia pada awalnya dia buka perniagaan tu menggunakan kabut lah. Jadi dia tak ada sekali sewa kedai dan sebagainya lah. Jadi saya tengok beliau sangat berdedikasi dan sangat kuat lah untuk beliau menjadi usahawan. Jadi kita pun akan bagi contoh kepada di dalam Giat Mara Hulu Langat lah, kerana banyak lagi pelajar di Giat Mara yang memang lagi hebat lah. Tapi kalau nak kongsikan salah satu pelajar ataupun kita punya student yang ada dekat sini, itulah kisah. Jadi beliau juga kita akan bagi contoh lah kepada pelatih-pelatih yang baru supaya dia boleh menimba semangat ataupun kita boleh bagi kita boleh createkan semangat tu kepada mereka supaya mereka pun ada hasrat, bukan saja habis belajar cari kerja di hotel ataupun cari peluang-peluang yang memang ada. Tak semestinya peluang tu sesepit itulah, maka mereka perlu cari peluang ataupun kena pandai cari peluang lah. Dan kita pun di Giat Mara ni kita juga akan ada bagi susulan pelatih tu lah. Kita akan tanya mana pelatih yang masih belum dapat kerja. Luckily pihak HQ dan pengurusan serta pengurus di sini pun sangat memberi dan memain peranan lah. Apa sahaja peluang mereka kita akan blast dalam grup WhatsApp supaya mereka dapat peluang pekerjaan lah. Ada student yang nak further for study, kita menggalakkan lah supaya diorang boleh capai objektif dan keinginan apabila mereka berada di luar sana. Alhamdulillah, tersentuh saya dengar kisah inspirasi ni daripada seorang yang pemalu menjadi ikon usahawan, memasuk pertandingan, buka coffee shop, lepas tu menjadi inspirasi kepada pelatih-pelatih dia ada di sana. Jadi saya tak terkata lah kan, daripada kosong tu dah boleh meniaga sendiri pula tu. Okey. Alhamdulillah. Jadi bagaimana pula kita nak dengar pula daripada Cik Farid, siapakah ikon usahawan yang boleh dikongsikan sebagai kisah inspirasi pelatih Giat Mara di utara sana, di Giat Mara Merbuk. Silakan. Okay. Alright. Untuk kita kata ayat dia tu from zero to hero lah. Okay. Saya nak tunjukkan 2 pelatih kami, yang satu daripada usahawan dan satu daripada industri lah. Okey, untuk yang daripada usahawan ni kita ada Chef Amirul Azhar yang belajar di sini sesi 2012. Okey, pada mulanya memang saya tak nampak pun pada dia tu diri seorang yang memang boleh masak. Tapi satu hari dia bertanya kepada saya, Chef, masak tu susah tak? Daripada situlah timbul dia minat yang sangat mendalam, dan dia habis saja di Giat Mara ni dia terus sambung pembelajaran buat diploma ni. Kemudian dia bekerja di beberapa buah restoran di Kuala Lumpur. Kemudian dia buka outlet di sebelah Alusta, dan sekarang ni dia dah ada 2 outlet, iaitu small private dining and cafe dan juga deep and fry yang baru dibuka. Dan yang membanggakan kami adalah dia boleh mengambil bekas pelatih Giat Mara yang menadah ni untuk sebagai menjadi staff dia. Itu yang sangat-sangat kami bangga, dan juga salah satu yang kita kata peluang pekerjaan juga dibuka untuk lepasan pelatih Giat Mara. Okey, kemudian untuk daripada side industri pula, kami ada pelatih sesi 2011 iaitu Ku Hazril. Dia sekarang ni seorang
executive sous chef di Eastern Oriental Penang. Sebagai chef in charge lah untuk bahagian fine dining. Okay. Jadi dua-dua ni sebenarnya individu ni memang yang kami sebenarnya tak nampak daripada awal tu. Kita kata yang mereka ni boleh ke depan. Macam Cikgu Safi yang kata tadi ni memang senyap, tak bercakap. Kan? Itulah, yang tu saya tujulah itu memang karakter pelatih Giat Mara daripada awal. Tapi selepas kita jumpa apa yang dia orang betul-betul minat ni, so kita tak berbincang lah, memang kita pegang terus dan terus kita asah dan kita macam saya kata tadi, kita banyak exposekan dia orang untuk pertandingan dan juga event-event luar yang mana saya ada bawa juga dia orang ni ke untuk jamuan makanan diraja di Universiti Kedah. Okay, jadi dia orang boleh nampak lah sebenarnya skop untuk kulinari ni dia bukan kecil, dia besar. Okay, dan kita ada juga bekas pelatih yang bekerja di sebagai tukang masak di shipping platform pelantar minyak. Okay, yang kita boleh, yang mana kita dah buat masa untuk kajian successful story tu. So yang itulah kita cari mereka dan kita jadikan sebagai inspirasi. Jadi yang boleh saya katakan sini sebenarnya kita boleh melahirkan kerja dan juga peniaga yang cemerlang yang boleh berdaya saing di market kita dalam Malaysia ataupun di peringkat global. Okay, kalau kata dari segi pekerjaan untuk karier-karier yang telah mereka berjaya dapatkan, macam contoh ada yang telah bekerja di luar negara, seperti contoh di Holiday Villa Qatar, Doha, juga di Adelaide, Australia. So yang itulah yang kita bangga dan kita nak ceritakan kepada bakal-bakal pelatih kita yang akan datang, yang sebenarnya kita boleh berjaya. Alhamdulillah, sangat membanggakan, sangat membanggakan. Boleh lahirkan usahawan yang ada cawangan kedai dan juga melahirkan pekerja profesional bekerja di hotel-hotel terkemuka dalam dan luar negara pula. Dan juga dekat shipping pun ada. Hebat. Saya turut berbangga lah. Jadi masa saya nak dengar lagi, tapi masa ni dah mencemburui kita. Dan nak hampir 40 minit, jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian dua panel kita yang hebat pada hari ini. Ya Allah, memang tak sangka lah ada banyak kisah inspirasi dan kita dapati kaedah pembelajaran dan juga modul yang ada dalam bidang ini sangat mengikuti perkembangan industri masa kini di mana mereka boleh bekerja dan boleh juga menjadi usahawan. Jadi hadirin peserta webinar sekalian, jadi daripada perkongsian panel-panel ini pada petang ini jelaslah bahawa khususnya melalui Giat Mara yang memainkan peranan yang amat besar dalam membentuk modal insan yang bukan sahaja berkemahiran tetapi juga memiliki ciri-ciri usahawan global, berdisiplin, berdaya cipta dan mampu menghadapi cabaran industri antarabangsa. Saya amat berbangga. Semoga perkongsian ini menjadi inspirasi kepada semua peserta webinar untuk terus menyokong dan menghargai peranan Tibet dalam pembangunan negara. Dengan itu saya akhiri sesi webinar kita dengan ucapan terima kasih kepada kedua-dua panel jemputan, para peserta serta pihak penganjur kita pada hari ini iaitu KKDW dan juga Giat Mara. Jadi sekian terima kasih daripada saya. Minta maaf jika ada salah dan silap. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.